Selamat pagi Empau. Okey Empau, kita nak tengok sikit tadi tepi saya besi tu kan. Kita nak buka telaga tu. So ni kita antara momen yang best lah, antara rindu, sedih, gembira kan. Rindu, sedih, seronok. Sebab apa tau? Sebab hari ni kita dapat satu takal lama. Takal ni usia dia ratus tahun dah ni. Kita ingat lagi takal ni ada satu lagi yang kecil tu. Alhamdulillah ya Allah. Ni mengembalikan nostalgia. Jadi kita tak payah beli dah. Ni yang lama ni, yang arwah. Bukan kata arwah pak kita ni. Ni arwah tu nenek moyang zaman Jepun dulu. Masa telaga lama dulu, kita ingat lagi ya. Telaga tu waktu kecil lagi kita duk main dekat telaga tu. Lepas tu masuk umur 7 tahun macam tu, telaga tu dah memang dah bukan berkubur tau, dia dah rosak lah. So dia dah jadi bahan tempat kumbahan je lah. Zaman tu tak sangka hari ni ya Allah, bila kita buat telaga ni, memang kita niat nak cari takal ni kan, tapi nak dapat takal macam ni. So my brother dia kata apa, dia kata ada yang lama dulu masih lagi tersembunyi, tersimpan dekat dalam satu store gudang lama tu. So dia bagi yang ni, yang rezeki kita lah, So niat kita nak buat telaga ni, nak mengembalikan nostalgia. So akhirnya terkabul. Tambah pula apa, benda ni kembali ke tangan generasi di bawah bapak kita ni kan, generasi baru lah kan. So ni yang buat kita rasa macam wow, sedih. Memang sedih. Arwah bapak punya ni, lama dulu ni. Ya Allah, walaupun sebuah takal kan, walaupun tengok biasa, tapi bagi kita ini adalah luar biasa. Yang orang kata apa, mengembalikan nostalgia kita. Ya Allah, dah besar elok lah tu, ngam-ngam dengan kita punya telaga yang kita nak ubur tu. Jadi rindu. Sebab arwah bapak kita yang jaga dia dulu, niat untuk jaga dia hingga ke akhir hayat dah tercapai. Yang kita korban banyak benda yang kita tak pernah storykan benda tu. So ni memang ngam lah. Alhamdulillah. So hari ni kita beli besi tu, kita nak buat bumbung tu kan. Buat bumbung tu dapat takal pula, ngam pula saiz ni. Ni yang lama ni, usia dah 100 tahun dah. So telaga ni kita tak buka lagi Empau. Sebab selagi tak siap, kalau kita buka nanti takut bahaya ayam terjun dalam tu, ada abu-abu kan, kita duduk tebuk apa semua kan, belum siap sepenuhnya lagi. Jadi kita tak rasmi lagi. So takal ni akan merasmikan lah, insyaAllah. Dah siap semua nanti, dah ikat semua batu sungai apa semua tu, dah komplit. Tanah tapak ni apa semua kita dah komplit. Baru kita akan rasmikan lah. Kita akan cedok ayat tu untuk siram-siram pokok ni. Ya Allah, Alhamdulillah, capai juga ya Allah.